ramai orang masih keliru menyangka Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran sama dengan negara haram Israel hari ini. Hakikatnya, dua perkara ini sangat berbeza, macam langit dan bumi. Bani Israel asalnya adalah keturunan Nabi Yaqub yang juga digelar Israel. Mereka adalah kaum yang hidup ribuan tahun dahulu, jauh sebelum peta dunia moden pun wujud. Kisah mereka penuh ujian, termasuk peristiwa besar seperti keluar dari Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka dibahagikan kepada 12 kabilah, menjadi umat yang menerima wahyu Allah melalui para nabi. Ada yang taat dan teguh beriman, tapi ada juga yang membangkang, menolak kebenaran, malah menyakiti para nabi. Sejarah Bani Israel ini adalah pengajaran besar dalam Al-Quran. Beribu tahun kemudian, Bani Israel purba sudah berselerak ke seluruh dunia selepas dijajah kuasa besar seperti Babylon dan Rom. Negara haram Israel pula hanya wujud pada tahun 1948, hasil gerakan politik Zionis dengan sokongan penjajah British melalui rampasan tanah Palestin. Ia bukan kesinambungan rohani daripada Bani Israel zaman Nabi. Realitinya, perjuangan Zionis hari ini tidak ada kaitan dengan misi para nabi. Mereka gunakan nama Israel untuk mengaburi sejarah dan memberi legitimasi kepada penjajahan. Di Palestin, ribuan keluarga diusir, tanah dirampas, dan darah tumpah hampir setiap hari. Jadi jangan keliru lagi. Bani Israel adalah satu kaum sejarah yang disebut dalam Al-Quran untuk kita ambil pengajaran. Manakala negara haram Israel adalah entiti politik yang ditubuhkan hasil penjajahan, perampasan tanah Palestin dan penindasan rakyat asal. Nak lagi kisah macam ni? Jangan lupa follow TikTok kami.